Sekarang saya berada di Muzium Perang Pulau Pinang. Tadi tempat masuk tu tak sempat saya nak video kan. Ni dah lepas ada pintu masuk utama lah. Tu pintu masuk utama dia. Nampak tu. Jom kita jalan. Ni yang benda utama kita jumpa lah dalam ni. Helmet. Pedang lama. Setakat gambar sikit. Okey. Pedang lama. You can wear Bimi. Oh. Tak boleh pakai baju ni tau. Tuh. Oi. Boleh pakai buat tengah gambar. Kat pinggang juga. Ini cerita pasal muzium ni. Sejarah dia kan. Ni alat siksa orang dulu-dulu ni. Snap gambar sikit lah. Ni tempat pasung dia. Ni. Bingkai tingkap. Bingkai tingkap. Pembahasan derita kubu British. Dia bom dia. Bom sepihan lah kot kan. Danger bom. World War II bom. Kena ambil gambar sikit ni. Time bomb. Time bomb. Kau nak panah? Tak. Kena naik kat sini dulu. Okey, kita sambung perjalanan. Besar betul lah meriam ni. Ambil gambar lah. Tapi meriam ni replika je lah. Replika untuk tahun 1941 punya. Besar juga replika pun ya. Dekat sini ada catatan sejarah sikit lah. Beserta dengan tari-tari dia. 18 Januari 1942. 16 Januari 1942. Benda sejarah ni. Pada Field Division 9 Indian Division. Dia ada tulis Division 11 Indian Division. Sini 8 and 9 Division Singgora Division Jitra Slim River. Bersambung.
ikutkan memang ambil masa lama lah kan. Kalau nak baca satu ni kan. Ni saya pernah tengok ni. Pernah tengok. Pernah baca. Ini bersama Henry Gordon. Famous. Ni cerita pasal atomic bomb. Okay. Ni tempat ammunition storage tunnel. Kita masuk tengok. Wow, ni satu ni terowong betul ni Sekejap saya tunggu partner saya. Kan. Ni terowong betul Okey. Sampai ke destinasi. Wah, gelap Chinese Mill Penang Underground. Ni tempat letak peluru. Menarik. Okay. Ini senapan dulu ni. Betul-betul panjang lah. Okay, saya nak masuk ke terowong ni. Satu terowong banyak lalu ada ni. Gelap. Mujur saya bawa atas slide. Sekejap lah. Jom. Mujur saya dah bersedia siap-siap lah. Dinding ni. Okay, jom. Dekat. Kalau tak bawa gelap lah. Kan? Memang kena duduk sikit lah. Pengalaman juga. Tengok berapa lama. Wah, jauh juga. Tak. Magelang. So, dia ambil masa sikit lah pusing dalam ni. Wah. Keluar ke sini. Jadi para nombornya. Aduh. Okey, jom kita masuk. Aduh. Kena merangkak jalan ni. Aduh. Okeylah, saya akan off video untuk teruskan perjalanan. Ni benda yang kita kena panjat ni. Tinggi juga ni. Tinggi juga. Tinggi apa? Ni lah. Saya baru panjat daripada sini tadi. Tengok bahagian dalam dia. Satu pengalaman yang rare lah. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Yang ni saya ada tengok dalam Mendalah 3 itu. Kawasan ni lah. Kawasan ni. Tengok gambar tu. Anti-aircraft. Kita baca sikit lah. Dahulunya terdapat lebih 20 lubang-lubang ni untuk menembak pesawat-pesawat Jepun.
Jarak tembakan adalah 14,000 kaki. Kota Jepun tempat saya terbang 16,000 kaki untuk mengelak dari ditembak jatuh. Ini gambar dulu. Kita gambar. Itu macam benteng tempat menembak. Ni saya jumpa biji saga. Masya Allah, lama tak nampak biji saga. Kita nampak proton saga. Ni ada ni buai ni, saya nak naik sekejap. Kubu ni kawasan kubu tadi saya dah tunjuk tadi. Situ kita boleh nampak machine gun lah. Machine gun. Boleh turun lah. Naik. Okay, saya cut dulu. Okay, jom kita masuk. Tengok kubu ni. Aduh. Ini banyak memanjat ni. Nampak simple lah. Tapi dia bertingkat juga lah. Boleh naik lagi. Jom kita naik. Ni kena tunduk sikit. Senang nak tengok pesawat Jepun dulu-dulu kan. Satu view menarik kat sini. Kalau pokok ni kita tebang, kita boleh nampak laut lah. Sekejap saya cuba zoom sikit. Nampak laut. Ini menarik ni atas ni. Dekat sini ada tempat untuk main paintball lah. Di Warzone. Memang suasana hutan lah. Memang best lah. Siap ada orang bakar asap ni. Jangan masuk. Jom teruskan perjalanan. Kat sini kita cuma ikut arrow ni lah untuk guide kita. Motor lama ni. Siapa tahu motor BSA kot ni. Tengok ada tak tadi. Tak tadi. Tak boleh. Museum. Ni ada tugu peringatan. Ambil gambar sikit. Ni tak tahu siapa. Oh, ni kapak ni. Yang pancung ni. Sikit dulu. Ni ada lubang dalam. Ni kipas ventilation lah. Air vent. Zaman dulu lah. Bilik penjana kuasa ni. Penjana kuasa. Gelap juga dalam ni. Inilah rupa dalam dia. Memang seru kot. Tengoklah kekejaman orang Jepun dulu ni. Askar Jepun
sini so U-turn. Inilah tali gantung. Okey, kita akan turun ke bawah. Tangga ni curam jugalah. Curam. Kita kena pegang lah, pemegang. Telah dibuat ni kan. Toilet zaman dulu bucket sistem. New England. Toilet bilik mandi ni. Kita jalan ni. First War Museum. Ni quarters biasalah tak pasir kan. Sekolah dulu adalah, sekolah sekarang tak ada kot. Sekarang pakai fire extinguisher lah. Komplimen Superman ada lah. Ni kad teruk. British Soldier playing card. Ada lagi. Piano. Katil dia orang lah. Banyak barek dalam ni Memang best lah berjumpa orang ni kan. Rugilah kalau tak datang. Datanglah tengok gambar lama-lama ni. Geng paranormal kalau boleh masuk malam ni memang suka lah. Ini dia punya ruang udara bawah tanah tu lah. Tanah kan tadi saya dah masuk terowong tu kan. Ni banyak ni ruang tu. Ni sistem toilet dia. Saya nampak. Air vent dia nampak. Ni air vent. Yamashita ni, jenis Yamashita ni. Hai Nippon. Matahari terbit tu. Ada tangga, ada basikal, ada rimau atas ni. Pasal ni. Tak tahulah siapa yang letak. Ada gambar yang sangat lama kat sini. Nampak? Basikal. Yamashita. Pada atas bukit ni kita turun je. Pakai kasut yang sesuai lah. Spot pun kena tapak yang ada grip lah. Jadi kita tengok berek. Mungkin berek pegawai. Berek lagi. Semua dia yang bukit lah. Aduh.
Ya. Kita tengok semua. Ini barang-barang yang sangat lama lah. Original fans since 1930-an. Gambar tahanan. Katil. Keluar balik toilet. No entry depan tu. No entry. So, kita akan jalan lah. Jalan. Sistem udara lah. Ni benda yang mungkin menarik lah. Ni penjara lah. Penjara. Lokap rumah masak. Tulis kat sini. Tempat yang seram lah. Cookhouse. Rumah masak. Ni barang-barang asalnya. Barang betul ni. Yang ni saya rasa tak. Tahu lah kan, betul juga. Ini tempat masak. Tempat masak. Tempat rehat. Mungkin apa? Warden. Warden punya tempat kan. Ni. Luas betul lah kawasan ni. Tengok bawah tu pun ada lagi. Tadi daripada atas ni, tu sini tu berlapis-lapis ya. Sambung perjalanan kita. Harap tak penuh lah memori saya. Guna smartphone je ambil gambar. Ada lagi tempat tu ni. Nampak. Ni tempat ni gelap sikit. Belajarlah pakai siku internal kayak bahasa Nippon. Tempat ni ditutup. Ni tadilah toilet. Betul gelap juga ni. Assalamualaikum. Kawasan yang betul gelap. Boleh je saya nak suluh. Sekejap, saya suluh sekejap. Itu sebab alamak. Nampak tak? 7. Seram lah. Hati dengan quarters, living quarters. Okay, kena off sat lah. Ni tempat masak juga lah. Ada curung udara.
Ni katil. Katil tu tak tahu lama ke, baru nampak macam baru buat lah. Ni toilet. Toilet moden ni. Sana tu dah ada pembangunan. Biasalah Penang cepat sangat naik flat dan semua kan. I Go Hotel. Rising. Saya tahu lah hotel ke. Rising. Kubu macam ni banyak lah. Kat Penang banyak. Kat tengah jalan, kat tepi pantai ada. Indian Barrack. Okay. Untuk askar India lah. Mungkin askar India lah. Askar India, mungkin askar Singh lah kan. Sebab Singh tu dari India tu lah. Sex slavery. Cerita sedih lah. Ada tu dia kat sini. Victim. Kita dah lalu Indian Barrack. Ni kawasan yang cerah sikit lah. Kayu-kayu lah. Tak ada apa lah. Sekadar untuk baca-baca gambar. Ada ular ni, tak tahu pasal apa. Tempat minum. Okay, ni saya tak masuk lah. Alah, lepas biru dia kena turun tu, baru naik. Turun ni. Indian ada ranks 3. Banyak sebenarnya. Saya memang tak larat kena. Gambar. Ada lampu mungkin untuk waktu malam. Saya tak tahu lah dia ada buat waktu malam ke tak. Ni pun sama. Tengok kekejaman kapak. Tutup lah. Tu kubu lama. Ni pun kubu Indian ada ranks. Sama je lah dalam ni. Gambar lama-lama lah banyak. Tu gambar askar Jepun. Askar Jepun bak.
Ni tadi kita masuk terowong tapi saya tak ambil lah gambar. Ini kawasan dalam dia lah. Ni lah betul dia. Boleh duduk lah ni. Tapi itulah udara macam tak cukup. Ni mesin macam kompos ni peluru tu macam perang luar negeri. Okay. Ni peluru lagi. Ni ada lagi terowong luar sini kot. Ni terowong. Kalau nak try kena merangkap aduh. Orang bawa lah air mineral lah. Dahaga jugalah. Ada pipe lah untuk basuh muka kan. Duduk sini duduk sini. British officer. Ikut anak panah. Kita mendaki semula lah. Mesej daripada 6 kaki dalam. General Arthur Percival General Tomoyuki Yamashita. After Singapore meet, we together rest in peace now and we still remain the best general in Malaya and Asia Pacific. Thank you for visit us in Malaya. We wish you all the best. Tak semangat ke tak kan. Okay lah, selesai sudah perjalanan saya tadi lah. Musim perang di Pulau Pinang ni kan. Pada yang tak pernah datang tu, datang cubalah tengok tempat bersejarah ni kan. Tengok macam mana kebijaman tentera Jepun dahulu. Tengok betapa uniknya kubur ni. Kubur ni dibina oleh British lah. Kemudian diambil alih oleh tentera Jepun. Ada sejarah yang ditulis dalam ni lah. Nasihat saya nak datang tu pakai pakaian yang sesuai lah. Pakaian sesuai. Pakai kasut sport lah. Tapi pasti yang tapak dia kuat lah. Kan licin jatuh. Tadi saya dah cuba lah naik panjat terowong, masuk dalam terowong. Ada tempat-tempat tu yang saya rasa agak seram juga lah. Kalau yang lemah semangat tu tak payah datang, tak apa lah. Kan titik-titik menyusahkan orang pula kan. Bukan seram pasal kita napi halus ke apa kan. Dan kita tu yang tak nak kawal apa perasaan kita kan. Kira terima kasih menonton channel saya ni. Channel kita jumpa lagi. Assalamualaikum.